Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azlin Muhammad Norizan, Melaka TV. Pantai Klebang sekali lagi akan bergegar dengan durman enjin bot bersempena kejohanan Melaka Open Invitational Powerboat Race 2011 yang akan berlangsung bermula 22 hingga 24 Julai ini. Kejohanan yang julung kali diadakan merupakan anjuran bersama Kerajaan Negeri Melaka dan Pelancongan Melaka menampilkan penyertaan lebih 30 buah bot dari seluruh negara, termasuk seorang peserta jemputan dari Australia. Ketua Pegawai Eksekutif Boat Explorer Sdn Bhd, Mike Tan berkata, kejohanan berkenaan merupakan anjuran julung kali diadakan di negeri ini serta menjadi pemangkin kepada penganjuran pertandingan yang sama pada tahun yang akan datang. Pertandingan ni ada ulung kali kita adakan. Yang last kali kita ada itu 2007 iaitu International Regatta. So kali ini nampaknya kita tumpu satu sukan saja, lebih padat dan lebih orang kata lebih tumpu pada satu. Dari itu kita dapat mengelolakan dengan lebih baiklah, di mana kita menyemput Melaka Invitational, Melaka International Powerboat Race, di mana kita akan dapatkan menjadikan satu pemangkin untuk juga tahun-tahun yang akan datang menjadikan satu event calendar of event. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan sepanjang 3 hari kejohanan berlangsung seperti katamaran tunnel hull, kelas 70 horsepower below dan kelas 15 horsepower below. Di samping itu, gabungan 3 persatuan powerboat dari Australia, Thailand dan Melaka akan bekerjasama dengan Kolej Yayasan Melaka menjalankan kelas mengemudi bot dan juga kelas membina bot khas kepada golongan belia. Lepas kita adakan boat race ni, kita akan juga adakan kelas-kelas, iaitu untuk belia-belia. Dengan ini kita bersama-sama dengan KYM, Kolej Yayasan Melaka dan Boat Explorer dan juga Seafarer Explorer, dan bersama-sama tadi yang pelumur dunia tu akan datang dan juga menggunakan tenaga yang kita ada ni seperti local racer seperti Hang Song dan lain-lain di Malaysia dan juga wakil dunia untuk datang membantu belia-belia ni untuk menjayakan. Dan wawasan kita adalah 2015. Kita akan adakan 2 wakil Malaysia untuk mewakili wakil dunia.